Untuk korang yang confused, biji yang saya share semalam tu, ini biji kemangi, okay? Ini pokok kemangi. Biji dia lebih kurang macam biji selasih, tapi dia kecil sikit. Kalau kita rendam pun dia akan kembang macam selasih juga. Ini kemangi, dia punya bunga pun color hijau. Daun dia ni lebih kepada hijau muda macam ni. Ini pula selasih yang saya ambil semalam. Nampak tak perbezaan daun? Nampak kan? Selasih, daun dia lebih lebar, lebih hijau pekat sikit. Tengah dia berwarna purple. Dan kemangi. Selasih, kemangi. Nampak tak? Ini bunga kemangi berwarna hijau. Biji dia, bukan bunga. Biji dia berwarna hijau macam ni dan bunga dia putih. Ini pula bunga selasih yang saya ambil semalam untuk buat air sirap tu. Nampak kan? Biji dia color purple-purple hijau macam tu. Bunga dia pun macam purple-purple muda lah macam tu. Kemangi, selasih. Nampak? Nampak kan perbezaan kan? Lepas tu saya ada satu lagi kat sini. Ini adalah purple tulasi ataupun holy basil ataupun perfume basil. Ini rasa dia macam cengkeh. Sebiji macam cengkeh. Kalau korang campurkan dalam teh, dia memang rasa cengkeh macam tu. Ini memang colour dia purple habis. Dari bunga sampai ke dia punya batang, daun dia berwarna purple. Ini kemangi, selasih, holy basil ataupun perfume basil ataupun tulasi, purple tulasi. Okay. Dan ini saya punya dill. Dill ni selalunya orang guna untuk buat barbecue. Kita akan ambil dan sprinklekan dekat ayam ataupun apa-apa yang kita bakar lah, steak kan. Dan selalunya orang putih saya guna lah. Saya pun guna juga. Korang tanam apa je?